bekas Perdana Menteri Malaysia dijatuhkan hukuman penjara. Dato' Seri Najib Razak ialah Perdana Menteri Malaysia dari tahun 2009 hingga 2018. Beliau didakwa atas pelbagai ketuduhan termasuk penyalahgunaan kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram. Pada Julai 2022, Mahkamah Tinggi mensabitkan Najib bersalah dalam kes SRC International melibatkan 42 juta ringgit. Beliau dijatuhi hukuman denda 210 juta ringgit dan penjara 12 tahun di penjara Kajang. Pada 2024, Lembaga Pengampunan memutuskan untuk mengurangkan hukuman Najib kepada 6 tahun penjara serta menurunkan jumlah denda kepada 50 juta ringgit. Najib telah memohon agar baki hukuman SRC dijalankan melalui tahanan rumah dengan mendakwa wujud kita adendam yang membenarkan perkara tersebut. Namun Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa dakwaan itu tidak boleh dikuatkuasakan secara undang-undang kerana tidak melalui proses sah Lembaga Pengampunan. Permohonan tahanan rumah itu akhirnya ditolak dan Najib kekal dipenjarakan. Pada masa yang sama, Najib dibicarakan dalam kes utama 1MDB atas 25 ketuduhan melibatkan 2 bilion ringgit. Menurut Mahkamah, ahli penyekaan dalam buruan Jolo telah bertindak sebagai proksi kepada Najib. Hakim Mahkamah telah memutuskan bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah serta menyatakan Najib mempunyai kawalan dan pengetahuan terhadap transaksi. Najib dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda 11.38 bilion ringgit yang hanya bermula selepas beliau selesai menjalani hukuman penjara kes SRC International serta memerintahkan hukuman penjara tambahan sehingga 40 tahun sekiranya gagal membayar denda keseluruhan. Dengan sabitan SRC International dan kini sabitan penuh kes 1MDB, Najib Razak menjadi bekas Perdana Menteri Malaysia pertama yang disabitkan bersalah dalam kes rasuah berskala besar.